Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini sepatutnya bukan jadual saya. Jadual saya minggu depan. Bila kerana minggu depan tu hari Jumaat, esok tu kita nak raya kan. Jadi tak ada lah minggu depan, saya main awal seminggu. Jadi kalau boleh hari ini kita buka soal jawab. Harap-harap ada soalan pun. Untuk khasnya persiapan kita untuk menyambut Hari Raya Korban. Dan mungkin ada permasalahan kita berkaitan dengan korban. Ataupun yang lainlah daripada korban. Kalau ada soal jawab tu, saya tak payah baca kitab dah lah. Sebab macam saya kata tadilah, ini bukan jadual saya. Jadi tengoklah dulu. Kalau tak ada soalan, kena baca kitab lah juga. Jadi saya untuk hari ini kita namakan program kita ni program muzakarah ataupun program soal jawab. Kalau ada apa-apa persoalan yang nak tanya, yang boleh saya jawab, saya jawablah. Yang tak boleh jawab, dia ampi ya. Itu. Jadi ataupun kita nak ulang kaji balik persoalan-persoalan yang fiqah yang kita belajar lepas dah. Kalau ada siapa yang tersangkut yang tak faham lagi, boleh tanya. Kita buka peluang untuk kita tanya soal jawab. Ada tak? Kalau ada, angkat tangan, bagi kuat sikit. Ya. Terima kasih. Dia masuk korban di masjid ataupun di surau. Biasanya kalau masuk korban di masjid di surau tu dia masuk tumpuk lah. Tumpuk satu lembu atau kerbau atau unta. Dia boleh kongsi 3, boleh kongsi 7. Baik, persoalan yang tanya, bila dia masuk, kita masuk satu tumpuk, kita bayar 850. Masuk satu tumpuk. Tapi dia tak bagi habis kat kita. Dia suruh ambil sikit sahaja. Yang ni nombor satu kita kena faham. Kalau kita buat korban, kita tak boleh ambil lebih daripada 1/3 untuk kita makan. Faham tak? Tak boleh ambil lebih daripada 1/3 untuk kita makan dengan keluarga kita. Kalau kita ambil lebih daripada 1/3, yang tu dah tak jadi korban dah. Baik. Kita kira macam ni. Lembu lah ni, kalau setakat 800 itu, 850 tu lembu tu kecil je. Kalau 1000 tu besar sikit lah. Faham tak? Jadi kalau kita masuk tumpuk, katakanlah tumpuk kita tu ada 9 kilo contoh daging, 99 kilo tumpuk kita. Jadi tulang tu tak apalah, tak kira. Kalau tumpuk kita tu ada 9 kilo, 9 kilo, 9 kilo, maknanya kita boleh ambil paling banyak 3 kilo. Tak ada? Paling banyak tu dah 3 kilo kita boleh ambil.
Jadi biasanya di masjid di surau ni dia bagi 3 kilo lah. Ada. Kalau lembu tu besar mungkin dia bagi 4 kilo. Kalau besar lagi mungkin dia bagi 5 kilo. Tapi kalau lembu tu kecil dia akan bagi dalam 3 kilo saja daging. Supaya kita tak ambil lebih daripada 1/3. Jadi yang 1/3 lagi yang tu hendaklah disedekah. Yang satu bahagian lagi boleh diberi hadiah. Hadiah ni maksudnya bagi kepada jiran-jiran yang dia tak miskin lah boleh. Maknanya satu bahagian untuk kita, satu bahagian untuk sedekah, satu bahagian untuk kita bagi hadiah. Nah itu. Jadi soalnya yang tu kena bincang dengan masjid dan surau lah. Masjid dan surau bila dia buat, maknanya dia bagi 4 kilo kepada orang masuk korban itu, yang balance lagi masjid dia edar bagi pada fakir miskin. Maknanya dia tolong edar. Ataupun orang bagi kat kita semua, masuk tumpuk baik kita semua 9 kilo, maknanya kita boleh ambil 3 kilo, yang balance lagi kita kena sedekah lah, kita kena edarkan. Faham? Itu. Jadi persoalan tadi, mereka kata yang balance lagi mereka nak buat kenduri, nak jamu makan. Ini satu masalah. Kalau ambil sikit daging korban itu, sikit ambil daging korban untuk masak, untuk petugas-petugas yang buat kerja. Ada. Dia tak ambil banyak lah, ambil sikit untuk petugas buat kerja. Yang tu tak ada masalah lah. Tapi kalau daging korban semua masak untuk buat kenduri, yang tu salah. Kerana daging korban itu hendaklah diberi daging yang mentah. Dia berbeza dengan akikah. Akikah ini, kalau kita buat akikah, sunat kita masak daging itu. Buat gulai ke, buat apa-apa masak ke, masak kicap ke apa. Lepas tu bagi daging yang dimasak. Bukan sunat panggil main makan di rumah kita tak. Ini masalahnya, kita kadang buat akikah, dia jadi kalut. Sebenarnya akikah tak kalut. Beli kambing 2 ekor, masak, bubuh dalam bekas, bagi-bagi. Itu paling betul. Dia tak payah pun panggil orang main makan. Yang panggil orang main makan ni kenduri kahwin. Ni ada kenduri kahwin. Yang tu tak apalah panggil orang main makan. Adapun akikah, masak, bubuh dalam bekas, edarkan. Jadi orang Melayu ni semua nak buat kenduri. Akikah ni lah ni panggil dah, jemput semua dah nak buat kenduri korban. Mana ada? Korban pun nak buat kenduri, akikah pun nak buat kenduri, kenduri pun nak buat kenduri. Dia seronok panggil orang ramai main makan. Betul lah panggil orang main makan tu bagus lah, tapi buat bagi kena dengan cara dia. Nah, boleh. Dah jawab ada soalan semua dah? Ya. Ada soalan lain yang nak tanya? Nak tanya angkat tangan. Tak ada apa? Siang saya nak kena baca kitab juga. Malas nak baca. Ya, kuat sikit. Tak beringat apa dia makruh. Oh, potong kuku. Tu dia buat apa banyak hari ingat. Dia macam itulah kalau kita masuk korban. Dia pun tak haram pun sebelum kita buat korban. Jangan lagi potong kuku. Tu adalah disebut begitu kuku. Walau bagaimanapun yang tu bukanlah sampai wajib dia kena ikut yang tu. Dan sebaiknya dia potong kuku lepas daripada dia buat korban. Tu sebaiknya lah. Lepas daripada buat korban, dia potong kuku. Tu sebaiknya. Jadi dia kata tadi kalau dia buat korban hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat,
Kenapa buat macam tu? Nah tak? Jadi ialah bila timbul masalah tu, susahlah masalah nak jawab. Mau pergi. Jadi kalau nak reka soalan tu boleh lah semua kan. Jadi benda tu tak berlaku kot. Nah tak? Sebab dia banyak mana so dia buat korban lah. Berapa ekor lah tu. Jadi cerita dia setelah dia buat korban. Maknanya kalau dia dah setelah buat korban, hari pertama dia buat korban, lepas pada tu niat potong kuku, tak ada masalah lah. Esok dia nak buat lagi, lusa dia buat lagi, tak apalah, tak payah potong. Nak potong pun dia potong dah. Tak? Yang tu pun tak ada masalah mana. Fiqah ni kalau kita reka masalah, dia jadi banyak masalah. Boleh. Wallahu a'lam. Ada soalan lain yang nak tanya? Yang tak faham? Ada tak? Lagi saya tanya. Ada? Kau nak tanya pasal korban? Yang nak buat korban? Ada? Jangan tanya kawan, tanya saya. Dia kata nak tanya kawan dia. Yang kita duk cokong depan ni tak pun tanya. Ada lagi nak tanya? Korban ataupun lain daripada korban? Ya. Macam mana? Tak dengar. Kuat sikit. Puasa bulan Zulhijjah. Paling kurang nak puasa berapa hari? Dia bulan Zulhijjah, yang sunat sangat-sangat kita puasa ialah pada hari Arafah. Adapun 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah kita nak puasa itu terpulanglah. Tetapi yang dituntut sangat-sangat kita berpuasa pada hari orang yang wukuf di Arafah. Hari itu hari sunat kita puasa. Maknanya kalau kita sini ialah kita sunat puasa pada hari Jumaat lah. Sebab kita raya hari Sabtu kan. Maka kita puasa Arafah pada hari Jumaat. Sunat kita puasa pada hari Jumaat yang tu. Jadi nak kira nak puasa apa hari pada bulan Hijrah tu terpulang lah. Nak ambil 1 sampai 9 pun terpulang lah. Tapi kalau boleh jangan tinggal puasa pada hari Arafah itu. Kerana hari itu hari sunat orang yang tidak mengerjakan haji berpuasa. Adapun orang yang mengerjakan haji pada hari Arafah dia tak sunat puasa. Tak? Orang yang sedang mengerjakan haji nanti kalau kita berhaji hari Arafah, dia ingat setiap tahun hari Arafah kita puasa. Ada kebetulan hari itu kita kerja haji. 9 Zulhijjah kita berada di bumi Arafah. Untuk orang yang buat haji tak sunat dia puasa. Kerana dia perlu tenaga yang banyak untuk dia tumpuk ibadah haji dia. Adapun orang yang tidak mengerjakan haji, macam tahun ini kita tak mengerjakan haji, maka kita sunat puasa pada hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Kalau kita sini jatuh pada hari Jumaat lah. Hari sunat kita puasa hari Arafah. Pakat puasa lah hari Jumaat ni. Boleh? Boleh lah? Itu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan yang nak tanya? Ya. Ya, kuat sikit tak apa. Baik, terima kasih. Soalan yang baik. Asasnya daging korban tidak boleh dijual. Itu asas. Tak boleh dijual ni apa dia? Orang yang buat korban itu sekali-kali dia tak boleh jual daging korban. Haram. Orang yang buat korban. Contohnya macam kulit lembu. Kulit lembu
dia bagi kulit lembu itu kepada orang yang lapah kulit lembu. Orang yang lapah lembu, dia bagi. Lepas tu kulit lembu itu tolak bayaran upah dia. Itu haram, tak boleh. Maknanya bila kulit, katakanlah upah orang lapah 100. Jadi oleh kerana dia bagi kulit, dia tolak RM30, jadi dia upah 70 saja. Maknanya RM30 itu dia jadikan sebab dia bagi kulit lembu tu. Perbuatan yang macam tu haram sebab dia dah jual kulit lembu tu. Ini asasnya daging korban tidak boleh dijual. Persoalan yang tanya pada soalan yang tadi, dia orang miskin. Tak kira lah miskin ke kaya ke. Dia orang ni hantar sekilo daging rumah dia. Lepas tu masjid tu bagi lagi sekilo. Lepas tu ada pula orang lagi campur-campur semua. Tahun tu dia dapat daging korban sampai 10 kilo. Contoh 10 kilo. Dia nak buat apa sampai 10 kilo? Lepas tu dia makan sekilo, dia jual lagi 9 kilo. Kalau dia jual 9 kilo, yang itu tidak haram. Sah. Kenapa? Kerana bukan dia yang buat korban. Dia yang dapat daging korban. Bila dapat daging korban itu hak dia. Bila kata hak dia, terpulang pada dia. Dia nak makan ke, dia nak jual ke, dia nak buat apa, terpulang pada dia. Maknanya daging korban bila dapat pada dia atas nama dia pakai miskin ataupun siapa-siapa tadi, dia tak mau daging tu, dia nak guna duit, dia jual daging korban itu, hukum dia sah, boleh. Yang tak bolehnya orang yang buat korban. Faham tak? Orang yang buat korban, dia jual apa-apa sahaja daripada lembu tadi ni ataupun kambing, yang tu haram, tak boleh. Tapi bila daging tu diberi kepada orang, orang tu dia nak jual, yang tu boleh. Boleh Faham? Wallahu a'lam. Lagi? Orang Langkawi. Duk nganga apa? Aduh. Kak Milah no. Kak Milah ada apa Kak Milah? Kak Milah pun tak apa kenal lah, nampak muda. Lagi? Dah baik. Ada soalan nak tanya? Ya. Orang yang buat korban, bahagian dia gini. Sebelum jawab soalan tadi, kalau kita buat korban, dia ada beberapa peringkat. Yang pertama, dia tak ambil langsung. Daging tu dia tak ambil langsung. Yang kedua, dia ambil sikit hati. Ambil hati saja. Yang ketiga, dia ambil 1 hari makan. Esok tu habis dah. Yang keempat, dia ambil lebih daripada, dia ambil 1/3. Setakat tu saja. Itu paling banyak dah. Baik. Untuk korban nazar, dia bernazar untuk buat korban, maka yang itu dia tak boleh ambil apa-apa. Maknanya semua daging itu disedekah atau dibahagi-bahagikan. Haram dia ambil, tak boleh sebab korban itu korban nazar. Kalau korban bukan nazar, tapi dia tak mau ambil, hanya ada pergi bagi kat mana-mana, dia tak mau ambil. Ada, dia bagi semua, dia tak mau ambil, pun boleh. Tak ada masalah, dia tak mau ambil. Sebaiknya kalau kita buat korban, kita ambil sikit saja di bahagian hati. Kita di bahagian hati. Orang kita tak apa makan hati, ya tak? Ambil hati sikit saja. Maknanya yang tu dia buat goreng, dia makan. Ada. Tu paling sikit dia ambil. Kalau dia nak banyak sikit, dia ambil daging korban untuk sehari makan saja. Maknanya kalau sehari makan, dia makan anak beranak dia, katakanlah kita makan 1 kilo habis. Ada. Makan 1 kilo habis. Itu. Ambil 1 kilo saja. Maknanya esok tu tak ada dah.
Ni buat korban apa sampai 2 bulan duk ada dalam tiap air lagi ni. Maknanya orang panggil banyak dia ambil. Jadi sebaiknya orang panggil dia, itu nombor 2. Dia ambil paling banyak. Nombor 2 yang sederhana ambil sehari makan. Makan sehari tu habis tak ada dah. Maknanya hak lain-lain dia sedekah semua. Baik. Yang paling banyak yang tadilah dia ambil 1/3 dalam 3 kilo 4 kilo gitu. Itu paling banyak. Jadi soalnya sekarang yang 1/3 dia ambil itulah. Dia boleh simpan berapa hari, tak apalah, dia simpan berapa hari pun terpulang lah. Nah tak? Sebab dia ambil tu ambil yang bahagian yang boleh ambil je. 1/3. Takkanlah daging tu katakan ada 4 kilo, campur tulang lagi 2 kilo, 5 kilo. Nak kena perhabis makan dalam masa 2 hari tu. Ataupun dalam masa 3 hari tu. Dia makan, dia pula ada darah tinggi. Takut terlebih waktu pula, tiba makan lagi masuk duk hospital pula. Jadi tak ada masalah dia nak simpan 2-3 hari, 3-4 hari pun tak ada masalah. Yang penting macam saya kata tadi, jangan ambil lebih daripada dibenarkan oleh syarak. Sebaiknya macam tadi. Ambil yang sederhana tadi. Ambil untuk sehari makan saja. Lepas tu habis. Nama pun korban kan. Ada orang dia buat korban tu. Dulu pun ada agak kat saya dia komplain. Dia kata kami tak puas hati dapat 4 kilo. Kami tak dam menikmati daging korban sepuas-puasnya. Dia lupa ada. Dia lupa ada yang ni kan kita buat korban. Nama pun korban. Kita nak bahagi daging-daging tu, yang kita dah pergi pulun tu pasal apa? Ada. Cuma kita ambil sikit kerana daging korban ni tak sama dengan daging lain. Kerana daging korban ni dia ada berkat dia. Kita ambil daging korban, orang panggil untuk kita nak orang panggil nak ambil berkat saja. Dekat tu saja. Jadi kalau ada tersimpan tu tak ada masalah. Kecuali kalau kita ambil lebih daripada yang dibenarkan oleh syarak. Boleh nak? Boleh. Ada soalan lain? Ada lagi? Kalau bukan pasal korban pun tak apa. Sebab hari ni bukan jadual saya. Berjadual saya minggu depan kan. Tapi saya mainlah sebab nak ganti hak minggu ni tu. Jadi bukan jadual saya ni, saya malah baca kitab. Ada. Aja saya nak tanya tu. Kalau ada soalan saya nak tanya. Itu. Baik, ada lagi? Ada apa-apa persoalan? Ya. Oh. Boleh tak bagi daging korban kepada orang yang bukan Islam? Tak. Dia gini. Memanglah kita dengar hari ni fiqh ni dia banyak pendapat. Kalau orang lelah ni pun kerana soalan-soalan orang boleh tengok dalam YouTube, boleh tengok dalam apa dia dalam TikTok lah ni orang nak jawab begitu begini. Dan ada juga pendapat-pendapat yang mengatakan boleh je bagi pada orang bukan Islam. Ada. Boleh je bagi pada orang bukan Islam. Tetapi sebaiknya utamakan orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu saudara kita. Orang mukmin itu saudara kita. Buat baiklah dengan saudara-saudara kamu. Kerana orang Islam sama Islam ni dia ada hubungan yang sangat erat. Ada. Tapi orang kafir ni dalam hati dia bukan sayang kepada orang Islam, dia tak kasih kepada orang Islam. Dan Allah pun dedah hati perut mereka lebih bagi al-yahud wan nasara lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan redha golongan Yahudi dan Nasrani itu selagi mana kamu tidak mengikut agama mereka itu. Jadi kalaupun kita dengar pendapat-pendapat yang mengatakan boleh bagi kepada orang kafir, utamakanlah orang Islam. Fakir miskin yang Islam, bahkan daging korban dia tak macam sedekah-sedekah biasa. Sedekah biasa kita kena sedekah kepada fakir miskin, baru jadi sedekah. Ada pada daging korban kita boleh bagi pada orang kaya. Contohnya kita buat korban tahun ni.
Kok jiran-jiran rumah kita tu bukannya miskin, kira kaya lah kan. Kok jiran-jiran rumah kita tu orang ada duit, orang apa semua. Jadi boleh tak kita nak bagi kat jiran kita? Boleh. Kenapa yang ni bukan sedekah biasa, ni daging korban. Daging korban ni dia ada berkat dia. Dia ada berkat dia. Jadi istimewa daging korban ni. Jadi maknanya kita buat korban, kita hak pakai miskin, kita bagi pakai miskin. Sama-sama lah ni payah juga nak cari pakai miskin tu. Kita bagi pada fakir miskin. Lepas pada itu buat balik rumah kita ada lagi 5-6 bungkus. Kita bagilah jiran-jiran rumah kita tu, tak apa. Sah dan dapat pahala. Sebab tu saya di madrasah saya tahun ni ada 15 ekor. Tahun dulu kadang sampai 25 ekor sampai 30 ekor. Tahun ni dia hak sikit. Sebab malam raya tu saya nak pergi ke Mesir, jadi kalau buat banyak sampai tak dan sampai ke malam. Sebab tu kita hak 15 ekor. Jadi saya buat di tempat saya macam tu juga. Kalau lembu tu besar, kita bagi 4 kilo, 5 kilo daging. Lepas tu tulang kita bagi 2-3 kilo. Yang tu untuk orang yang buat korban. Lepas tu kita tolong bungkus kat dia sekilo-sekilo. 6 bungkus. Ada, kita tolong bungkus. Yang tu kita dah tulis dah, yang ni untuk diedarkan. Maknanya kita bagi kat dia, lepas tu kita bagi 6 buku kat dia, yang ni untuk diedarkan. Diedar sendirilah. Maknanya kalau dia masuk 2 bahagian, dia dapat 12 bungkus lah. Yang tu diedarkan, diedar sendiri. Hak belen tu hak kita lah. Hak mahat lah. Kita simpan daging tu. Jadi budak-budak makan lah. Ada. Sebab tu tempat saya tu saya beli kurung, buat kurung hak boleh simpan daging banyak tu. Jadi boleh makan lah 4-5 bulan, 5-6 bulan daging tu. Jadi kita sip lah sikit hak untuk nak beli makanan kepada budak-budak mahat lauk-lauk tu. Jadi habis 5-6 bulan habis baru kita start beli daging. Jadi yang kita buat begitu. Jadi soalan tadi nak bagi pada orang kafir kan? Bagi pada orang Islam dululah. Itu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Ya. Saya suka ada soalan banyak ni. Pekor 11 tak apa. Okey, dia niat nak buat korban tahun ini. Tiba-tiba dia fikir ke mana, tak apalah buat tahun depan dah. Dia gini, ada 2-3 persoalan yang saya nak jawab. Pertama, bila kita buat korban, kita tak boleh kira tahun lepas kita buat dah, tahun sekali kita buat dah, tak boleh kira. Tahun lepas yang tahun lepas. Tahun ni yang ni. Saya orang boleh buat. Tahun lepas buat dah, tahun ni tak mau buat. Korban ini adalah sunat muakkad yang dituntut pada kita supaya kita buat tiap-tiap tahun. Jadi berazamlah kita, biarlah kita boleh buat korban tiap-tiap tahun. Jadi amat rugi kalau kita mampu buat korban, tiba-tiba kita tak mau buat. Alasan, tahun lepas kita dah buat. Tak betul. Kerana ibadat ni dia main setahun sekali. Macam puasa. Ada, cuma puasa tu wajib lah. Macam puasa hari Arafah begitu juga. Puasa Arafah tahun lepas aku puasa dah, tahun ni tak boleh puasa. Ada. Yang tu dia tak buat macam tu. Ada pun korban, ramai orang cakap macam tu. Tahun lepas buat dah, tahun ni tak mau buat. Sepatutnya kita kena berazam setiap tahun nak buat korban. Tiba-tiba kita ada kemampuan boleh buat korban. Kalau kita tak buat, rugilah. Sebab pahala ibadah korban tu dia datang tiap-tiap tahun. Dan dia datang tiap-tiap tahun pula, dia ada waktu dia saja. Hari 10, 11, 12, 13. Lepas tu habis tak ada arah. Tak ada arah. Dia nak tunggu tahun depan pula, mari pula. 10, 11, 12, 13. Itu. Lepas tu tahun depan pula. Jadi, bagi saya dan kita semua, sebaiknya buatlah ibadah korban setiap tahun. Jangan miss. Jangan miss. Ni kalau ada tak buat lagi ni, dia boleh ubahkan fikiran dia buat. Jangan tak buat. Lebih-lebih lagi kita berkemampuan. Allah 700-800 saja pun mau sewa sampai berbelas-belas mau sewa. Duit belamak dah ada. Tak buat korban. Malu. Yang tu panggil malu. Aib. Ada. Buat korban tiap-tiap tahun. Satu.
Jadi soalan yang kakak kita tanya tadi, dia kata dia berniat nak buat korban tahun ini. Tiba-tiba dia ubah niat pergi tahun depan. Boleh ke tak boleh? Baik. Orang yang berniat nak buat tahun ini, tiba-tiba dia tukar buat tahun depan. Orang ini dinamakan dia berbohong dengan diri dia sendiri. Jadi kata Imam Ghazali, orang berniat nak buat baik, tiba-tiba dia tak buat baik, orang ni tak dinamakan orang yang benar. Dia tak namakan orang yang benar. Dia dapat martabat siddiq tu tak dapat. Contohnya kita nak bersedekah, aku nak bagi duit nak sedekah kat madrasah ni. Tiba-tiba dia tengok, tak ada berdosa tak? Tak berdosa, tapi dia bukan orang yang benar. Pasal dia bohong dan tipu dengan diri dia sendiri. Tak ada. Jadi dalam kalau kita belajar tasawuf, mungkin lepas ni habis kita ni kita belajar tasawuf pula no. Sebab tasawuf kurang ada. Insya-Allah doa lah bagi panjang umur. Baik. Dia nak dapat martabat tu, martabat siddiq orang yang benar. Imam Ghazali kata kalau dia bernazar, contoh tadi kan, bukan bernazar, dia berniat untuk buat tahun ini, tiba-tiba dia ubah tahun depan, tak berdosa. Tapi dia bukan orang yang benar. Dia bukan orang yang benar menurut apa dia ni, ulama-ulama tasawuf. Apa pun, dia nak sedekah ke, dia nak buat kenuri ke, dia nak buat apa ke, dia bercadang satu benda yang baik, tiba-tiba dia tak jadi buat. Maka dia tak dinamakan orang yang benar, walaupun yang tu bukanlah berdosa. Satu. Yang orang Melayu kita sebut niat itu nazar. Yang tu bukan nazar. Nazar dia lafaz. Dia lafaz. Kalau sekiranya saya bernazar pada tahun ini untuk melakukan ibadah korban, dia bernazar. Nazar tu dia ada lafaz. Dengar saya hurai ni, jangan duk hurai kat belakang. Kat belakang duk hurai, dengar. Depa pun hurai, saya kawan tak faham. Baik. Itu. Tak benar dia tu. Mata tu duk tengok orang menyembah, tapi dia duk hurai jadi takut silap. Baik. Bernazar, okey, niat lain, nazar lain. Yang tadi faham tak tadi? Kan? Dia sebut dia nak buat, tiba-tiba dia tak buat. Yang ni orang yang tak dapat martabat orang yang benar. Ada. Bernazar ni dia lafaz. Pada tahun ini saya nak melakukan ibadah korban. Dia lafaz. Sama ada orang dengar ataupun tak dengar, tapi memang dia lafaz. Sebab itu nazar ni sebaiknya bagi ada orang dengar. Sebab tu kan saya selalu sebut, ada dia ataupun anak dia ke apa, dia kena satu penyakit, dia pergi hospital, doktor kata tak ada sakit apa, lepas tu pergilah berubat cara kampung ni, tak larat berubat dah. Orang kata, akhirnya dia kata apa, ini penyakit misteri. Sebab tu kalau main jumpa saya sebut, saya kata cuba duduk sesaja fikir, renung. Ada dulu apa-apa hang nazak, hang tak tunaikan. Masa kita susah, kita bernazak macam-macam. Bernazak macam-macam. Tiba-tiba benda hak susah tu hilang, kita hilang sekali dengan nazak kita. Maka yang tu kadang-kadang dia kena macam-macam malapetaka. Sebab tu kalau kita pasal apa lah kena macam ni, apa hal lah kena macam ni, misteri sangat ni. Cuba cek. Ada tak benda-benda yang kita bernazar, tiba-tiba kita tak buat. Sebab itu, kalau kita ni dengar kawan kita bernazar, tiba-tiba dia tak buat, kita kena peringatkan dia tau. Dulu hang ada nazar, aku dengar, pasal apa hang tak buat? Wajib kita perlu ingatkan dia. Sebab itu, bernazar pertama kena lafaz, sebaiknya bagi orang dengar. Orang dengar ni, anak kita kah, menantu kita kah, cucu kita kah, nanti bila kita lupa, dia ni akan ingatkan kita. Baik. Kalau dia bernazar tahun ini saya nak buat korban, tiba-tiba dia ubah nazar dia buat tahun depan, tak boleh harap. Sebab dia sebut tahun ini. Tapi kalau dia bernazar untuk buat korban saja, tak apa, dia tak sebut tahun mana, tahun bila pun tak apa. Tapi kalau dia sebut tahun ini, mesti dia kena buat tahun ini. Sebab yang tu nama dia nazar. Nazar berbeza dengan niat.
Boleh? Boleh faham? Ha? Harap-harap faham. Kalau tak faham, tanya lagi. Ya. Baik. Ni kau dah rancak dah. Nak masuk korban sunat. Ya, nak masuk yang mana nak? Oh, hak ni pun satu masalah. Bagus saja kan. Dia kutip duit anak-anak. Lepas tu dia masuk satu bahagian saja. Masuk satu bahagian saja. Ini satu masalah. Yang sebaiknya jangan buat macam tu. Sebaiknya jangan buat macam tu. Sebab lembu ni ataupun kambing ni, kambing seekor saja untuk seorang. Tapi katakan dia nak dapat RM800, dia kutiplah kat anak dia ni 8 orang, 100. Lepas tu dalam 8 orang tu dia ambil seorang untuk buat korban. Macam tu kan? Itu. Perbuatan macam tu salah. Pasal apa? Kita ambil duit kawan lain. Ambil duit kawan lain, buat korban untuk orang lain. Tak betul? Tak ada. Kalau kita pertama kita kena ingat korban ni bukan wajib. Dia sunat. Kalau sampai tahap kita tak mampu, jangan paksa ambil duit orang lain untuk buat korban kepada orang lain. Yang tu jangan. Tak ada. Sebab apa tahu? Kalau kita nak juga, dia macam ni. Kalau nak juga, boleh. Katakanlah anak kita seorang ni nama Mat. Seorang nak buat korban ni nama Mat. Mat ni ada 200. Dia nak buat korban. Depa ni sedekah kat Mat ni. Ada? Aminah sedekah 100, Ali sedekah 100, Timah sedekah 100. Sedekah kat dia, jadi duit dia. Jadi duit dia. Bila duit dia terpulang, dia nak buat apa pun. Kita tak boleh. Ni duit ni aku sedekah kat hang mesti kena buat korban. Ada? Jadi begitu, jadi nampak macam tak kena. Tapi kalau nak buat juga bolehlah, sedekah kat dia. Sedekah kat dia, lalu dia boleh buat korban. Boleh. Tapi kalau kita nak buat kutip, dia jadi macam apa Melayu sebut? Apa? Jadi macam apa? Kutu kan? Main kut. Tuan-tuan, kut ni tak boleh. Dalam Islam pun tak boleh, dalam undang-undang pun tak boleh kut. Orang Melayu suka main kut. Ni ada. Saya nak kata haram, takut terkejut sangat. Saya nak tanya, apa kut ni, apa faedah dia? Tak ada faedah apa-apa kut ni. Main kut ni tak ada faedah apa-apa. Sebab dia dapat banyak tu juga. Silat-silat malang lagi, kena seorang lari pula. Seorang tak bayar pula. Orang Melayu suka main kut. Jangan main kut. Salah, main kut ni tak betul. Ada? Kut ni hutang. Nama dia. Katakan main 10 orang. Dia kawan tadi macam kut lah. Soalan macam kut. Main 10 orang. Cabut orang yang pertama dulu. Seorang 1,000. Jadi 10 orang dapat 10,000 lah kan. Orang pertama dapat, cabut orang pertama dapat 10,000. Yang 10,000 ini sebenarnya hutang. Dia kena bayar kepada kawan-kawan lain lagi. Ada? Jadi ataupun dia dapat akhir 10,000. Yang dapat akhir 10,000 tu duit siapa? Duit dia. Duit dia juga. Bukan dia orang lain, duit dia juga. Jadi tak ada faedah apa-apa pun. Tapi orang Melayu suka lah buat kerja tak ada faedah ni. Tak saya jawab. Tak ada faedah apa-apa pun. Cuma dia kata, soalan dia, Ustaz, kalau saya tak main kut ni, duit tak boleh simpan. Itu soalan dia. Main kut ni baru duit boleh simpan. Ini masalah kita. Ada? Masalah kita dan tak masalah disiplin kita. Kalau kita disiplin, tak payah lah pergi simpan di bank ke tabung haji ke. Sebulan sekali pergi simpan. Sebulan kali pergi simpan. Ada? Bahkan lebih manfaat kita berhaji bila simpan tabung haji setahun, dia ada bonus. Main kut ni ada bonus tak? Tak ada bonus apa-apa pun tak ada. Tapi main kut pasal apa tak tahu. Itu. Berhentilah main kut. Ada lagi ke kalau kau main kut? Ada lagi?
Marah kat saya dia. Sebab banyak kan. Kok dia tak ada faedah apa-apa. Apa pun tak ada. Mudarat banyak. Kalau kawan ni mati ke, kawan ni seorang tak bayar ke, kawan ni apa semua, mudarat banyak. Faedah tak ada. Cuma faedah dia satu saja. Dia kata, kalau saya simpan sendiri, duit tak boleh simpan. Nah, itu cerita dia. Kalau saya main kuk, baru boleh simpan. Ini bukan soal faedah tak faedah. Ini soal diri kita sendiri. Boleh jangan main ikut. Tak betul ikut ni. Wallahu a'lam. Kak tadi tanya. Baik. Salah deras lagi. Macam dia jekah anak di rumah tu. Main ikut untuk pergi umrah. Ya. Pergi umrah dulu. Macam tadilah. Contohnya saya bagi contoh. Dia main kod nak pergi umrah. Lagi sakannya ni. Dia main kod 12 orang. 12 orang kan. Jadi dia cabut-cabut, dia dapat nombor 1. Contoh kawan kau sebut nombor 5 kan. Dia tak apa sebab. Dapat nombor 1. Dapat 12,000 kat dia. Dia pun ambil 12,000 pergi umrah. Ada, pergi umrah. Jadi dia pergi umrah tu bukan duit kod tau. Dia hutang. Ada, bukan kita panggil kod, itu hutang. Sebab kita balik umrah nanti, kita kena bayar balik hutang-hutang orang ni. Yang ni yang tak boleh berdosa. Sedangkan pergi umrah bukan wajib pun. Pasal apa kamu berhutang? Ada, kamu berhutang. Bahkan katakanlah dia pergi sana mati di Mekah. Dia pergi mati di Mekah. Mati dalam keadaan berhutang tau. Mati dalam keadaan berhutang ni, mati syahid pun tak lepas. Mati syahid ni mati paling tinggi lah ni. Mati paling tinggi lah mati syahid ni. Semua Allah ampunkan semua dosa dia, terus masuk syurga. Kecuali satu saja, hutang. Jadi dia pergi sana mati. Dia pergi pula bermakut. Gitu. Kena pula anak pinak tak bayar pula lagi. Jadi panjang cerita. Jangan main kuk nak pergi umrah. Nak habak bagi. Jangan main kuk nak pergi umrah. Jangan. Tu duduk sengih-sengih tu macam duk main ni. Gitu janganlah orang panggil. Sebab benda tu bukan wajib. Pergi umrah, pergi haji ni kalau mampu. Tak mampu jangan. Tak payah. Yang syoknya tu dia pergi banyak kali dah. Nak pergi lagi. Main kod. Tu lagi salah lah. Tak betul. Ada. Islam ni dia kena buat benda yang ada manfaat. Kalau saya kata kalau kita simpan di tabung haji contohnya, dia lebih pada main kod lagi, betul tak? Sebab tahun sekali dia bagi bonus. Ada juga bonus. Lepas tu selamat. Lepas tu kita tak bergantung dengan siapa-siapa. Kita tak berhutang dengan siapa-siapa. Macam boleh nak? Berhabis apa sih dah ada tu. Lepas tu jangan nak buat dah. Itu. Wallahualam. Ya. Kak, sila. Pasal umrah ya. Ya. Dia tak apa faham. Tadi laju sikit, slow sikit. Gadai barang. Okey. Pergi umrah. Macam tu cerita gadai barang pergi umrah. Balik dia ambil balik lah. Gadai dia lain. Dia gadai ni, dia contohnya gelang dia boleh jual. Dia boleh jual, dia ambil duit tu dia pergi umrah. Lepas pada tu dia, yang ni dia sayang barang tu, dia gadai. Dia gadai barang tu. Maknanya nanti kalau tak boleh bayar, maknanya gadaian dia ambil lah barang emas tu. Kalau gadaian Islam, kalau barang emas tu harga 20,000, kalau dia gadai 10,000, nanti 10,000 dia pulang balik pada tuan. Yang tu tak apa. Yang tu sebab kita mampu pergi. Cuma kita sayang barang itu. Kita ada dua pilihan, sama ada kita nak gadai ataupun kita nak jual. Kalau kita jual pun kita boleh pergi. Cuma kita gadai.
Jadi gadai tak apa. Kita letak barang tu, kita ambil duit, kita pergi umrah. Balik nanti kita tebus. Ataupun kalau kita tak tebus, kita tolak barang tu kat dia. Tak mampu tebus, dia ambil balik hak dia, lepas tu dia bagi balik pada kita. Cuma jangan pergi gadaian yang tak islamik lah. Yang tu ada riba. Ada. Kalau nak gadai, pergi gadai yang islamik punya. Ar-Rahnu ke. Jangan pergi kedai pajak gadai. Kedai pajak gadai, di situ salah dia ada riba. Ada riba. Yang kalau gadai yang Islam, saya tak nampak ada masalah kat situ. Leno, yang ni bukan main kut. Boleh? Itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Soalan lain? Ya. Oh, kalau kahwin tahu dah perangai depan nak sudah, baru dia nak lurus jujur. Itu. Ya? Dengar tak orang tulis tadi? Korban untuk orang yang dah meninggal. Dia setiap benda yang baik kita buat akan sampai kepada orang yang dah meninggal. Walaupun bukan kita buat untuk dia. Setiap benda yang jahat kalau kita buat tak sampai pada orang yang meninggal. Itu pengasih dan penyayangnya Allah Ta'ala. Contohnya, kita nak buat korban untuk mak ayah kita. Contoh. Kalau kita buat korban untuk diri kita pun, insya-Allah sampai pada mak ayah kita. Pasal kita buat satu benda yang baik. Kita semayang pun sampai pada mak ayah kita. Kita sedekah pun sampai pada mak ayah kita. Kita buat satu benda yang baik. Akan sampai. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kita baca dalam surah Yasin. Kami tulis benda yang kamu buat, ada kesan hidup yang kamu tinggal. Tapi kalau buat jahat, ada ulama mengatakan tak sampai. Dengan syarat mak ayah dia ajak. Tapi tak masuk ajak. Ada. Jadi mak ayah dia tak bertanggungjawab dah. Tapi kalau dia buat jahat tu pasal mak ayah dia tak ajak, dosa mak ayah dia pasal tak ajak tu. Yang tu kita tadah tangan doa minta supaya Allah Ta'ala ampun. Jadi persoalannya, boleh tak kita buat korban untuk orang yang mati? Jawabnya boleh. Kalau kita nak buat korban. Jadi kalau nak buat untuk mak bapak, kalau buat untuk mak bapak, bagi saya kita buat korban untuk diri kita pun sampai dah kat mak bapak. Sebab kita buat satu benda yang baik. Dia berbeza dengan upah haji. Upah haji. Baik. Kalau mak ayah kita mati, dia tak buat haji. Ada. Jadi harta peninggalan dia cukup untuk buat haji. Maka wajib dia upah haji. Sebelum dia faraid. Kiralah bendang satu ke tanah ke apa yang tu pun 400,000 dah. Cukup untuk buat haji. Tapi dia tak pergi haji. Maka wajib buat upah haji pada dia. Kalau tak mau upah pun tak apa. Anak tolong hajikan untuk dia. Dengan syarat anak tu dah haji dah lah. Ada. Tolong hajikan untuk dia. Kalau anak tak, orang panggil tak mau hajikan untuk dia, dia kena minta orang lain tolong hajikan. Orang lain tolong hajikan. Faham tak? Baik. Kalau dia dah haji. Ayah kita dah haji, tapi haji zaman kapal layak dulu ni. Ada, lama-lama dulu dia buat haji. Bila dia mati, kita ingat nak buatlah upah haji kat dia lagi. Yang itu haram kita buat. Tak boleh buat. Sebab dia pernah buat haji dah, kita tak boleh buat upah haji kat dia. Tak boleh. Pasal apa? Tak boleh. Pasal kita sudah sangka buruk. Kita sudah sangka buruk kepada ayah kita atau mak kita dengan haji dia. Macam haji dia buat dulu tak sah. Faham tak? Tak boleh. Tak boleh buat upah haji untuk dia. Kalau dia pernah buat haji dah. Faham? Tetapi dia pesan, dia kata dulu ayah pernah lah pergi haji zaman kapal layak dulu. Ingat kalau ayah mati, hampa buatlah upah haji lagi sekali. Sebab haji dulu macam mana zaman ayah pergi muda-muda dulu lagi. Ada, dia kata gitu. Zaman ayah pergi muda-muda. Dia pesan. Okey. Kalau dia pesan, maka kita boleh buat.
Sebab dia ada pesan kat situ, suruh buat. Tapi kalau dia tak ada pesan apa-apa, dia pernah buat haji dah, tak payah buat apa haji pada dia, memang pun tak boleh. Faham? Itu berkaitan dengan haji lah. Wallahu a'lam. Boleh ya? Ada lagi soalan lain? Ya. Orang nak bagi daging korban kat kita, kita tak mau, kita tolak. Kita tolak. Kita kena tengok tau. Kalau orang bagi pada kita, dia macam hadiah. Kalau kita tolak itu, tak jadi apa-apa dan tak jatuh maruah dia, dia pun rasa tak terhina, boleh kita tolak. Tak ada masalah. Sila bagi pada orang lain lagi, aku mampu. Tapi kalau kita bagi, orang bagi pada kita, kita tolak dan dia pun rasa terhina, dia pun rasa malu, maka yang itu salah. Nada. Tengok keadaan macam mana, suasana macam mana. Kalau kita cakap baik-baik, dia pun kata tak apalah, bagi pada orang yang lebih perlu, ramai orang lagi tak dapat, itu tak ada masalah apa, dia pun tak ada masalah apa. Okey. Tetapi kalau dia pun siap nak bagi pada kita, pergi ke rumah kita, siap dah apa semua, kita pun tolak mentah-mentah, muka dia pun berlain apa semua, yang tu kita menjatuhkan maruah dia. Kerana macam kata tadi, daging korban dia tak macam fidyah. Ada. Tak macam fidyah. Daging korban boleh bagi pada orang kaya, bagi pada orang miskin, bagi pada orang masuk korban. 3 jenis orang. Orang masuk korban, orang miskin, orang kaya. Boleh. Nah itu. Adapun fidyah dia hanya boleh bagi kepada orang miskin dan fakir saja. Nah, miskin dan fakir saja. Fidyah puasa ke, fidyah puasa lah selalunya, kiparat apa dia bagi pada orang miskin saja. Tak boleh bagi ni. Adapun zakat dia ada 8 jenis orang boleh bagi. Fakir, miskin, ibnu sabi, sabilillah. Katakanlah dia orang kaya tapi dia sabilillah, dia boleh terima zakat. Tak? Itu. Dia ada 8 jenis orang boleh terima zakat. Itu. Faham tak? Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Boleh sembelih waktu malam tak? Orang perempuan boleh sembelih korban tak? Takkan. Sebenarnya dalam bab sembelih ni dia tak tetap pun orang lelaki. Orang perempuan boleh sembelih. Bukan sembelih korban, sembelih apa pun. Ada? Sembelih lembu ke, sembelih ayam ke, sembelih apa. Dia tak salah orang perempuan boleh sembelih. Cuma jadi kelaziman kita orang lelaki sembelih kan. Ada? Lelaki sembelih. Orang perempuan boleh sembelih. Tapi kelaziman kita orang lelaki. Ada orang lelaki saja boleh buat, orang perempuan tak boleh buat. Macam azan. Orang perempuan tak boleh azan, haram. Pernah azan untuk di masjid lah. Dia tunggu sangat lambat dengan bila mai, dia pergi pegang mic, dia terlibat azan. Tak boleh. Orang perempuan tak boleh jadi imam kepada orang lelaki. Tapi bolehlah orang perempuan jadi imam sama-sama perempuan. Itu. Ada yang boleh, tapi menjadi kelaziman kepada kita tak buat. Apa dia? Macam sembelih korban. Jadi kalaulah berlaku satu tempat tu, kan mereka pakat sama-sama, orang perempuan ni rajin mengaji, ada ustazah mereka pula, kelas-kelas mereka pula. Lah ni kita kutip sama-sama kita. Jangan duk campur orang lelaki terus. Daripada kutip beli lembu, sembelih lembu, lapah lembu apa semua kita semua. Tu dia kemas tu dah. Kita semua. Sah tak korban? Sah lah, boleh. Apa try tengok. Gitu. Boy dia kata malas tengok orang lelaki nak mengaji. Orang lelaki tinggi dia penjegan mengaji tau. Orang perempuan dia rajin. Boleh. Dia sembelih pun boleh. Boleh ya? Itu. Wallahu a'lam. Ya. Kuat sikit tak mengat. Apa dia soalan? Tak peringat. Orang tua kita belum korban. Lepas tu kita buat korban.
Yang ni selalu orang Melayu dia susah hati. Ada. Orang tua kita tak buat korban, dia buat korban. Ada. Sebelum saya jawab yang tu, tak apa, saya jawab dulu. Tak ada masalah. Orang tua kita tak buat korban, kita buat korban. Tak ada masalah apa, boleh pun. Itu ibadah yang datang pada tiap-tiap orang. Okey, macam selalu orang sebut, ni Ustaz, saya tak buat akikah lagi. Saya tak buat akikah lagi. Dulu mak ayah saya tak buat akikah. Saya boleh buat korban ke tak? Ada. Sebab korban ke tak? Baik. Siapa yang sunat buat akikah ni? Sunat buat akikah tu bukan bayi yang dilahir tu. Sunat buat akikah ni untuk bapak dia. Bapak dia. Sunat buat akikah. Jadi, kalau kita tak dapat anak, apa-apa anak tak ada, dia tak main lah hukum akikah tu, tak main lah. Jadi bila kita dapat anak, mari hukum sunat muakkad buat akikah kepada bapak. Bapak sahaja boleh buat akikah. Yang masalahnya lah ni, tok dia kalut nak buat akikah. Dia cewi. Oh, dia susah hati. Tok ni dia kalut nak buat akikah. Buat akikah ni kena. Tak, tok tak boleh kalut. Tok Wan tak boleh kalut sebab dia ada bapak. Jadi, dia kata macam mana ni sagi kalau menantu aku tak buat akikah lagi esok cucuku nak naik apa dia karat tu. Dia susah hati. Tak, dia susah hati tu. Tak, yang ini dia kalau kita tak kahwin, tak ada anak, tak dapatlah pahala akikah. Tiba-tiba pun dapat anak laki-laki. Kita dapat peluang buat akikah 2 ekor kambing ataupun 2 bahagian. Pun dapat anak perempuan, kita boleh buat akikah untuk 1 bahagian anak perempuan. Jadi untuk bapak tu. Jadi kalau sekiranya dia tak mampu, tak apalah, tak payah buatlah. Tiba-tiba tok pergi buat. Tak boleh salah, banyak salah ni. Tok Wan pergi buat. Ni saya nak buat akikah untuk cucu saya ni. Dia tak bagi tahu pun kat menantu dia laki-laki. Tak bagi tahu pun. Dia tak hantar apa, hang mana ada duit, kalau hang pakai tak boleh buat lah. Tak boleh, haram, tak boleh buat. Kita jangan duk rampas kuasa orang. Jangan. Tak boleh. Kadang tok dia kalut tau, dia kalut. Tambah-tambah dapat cucu sulung pula, dia cewi lebih. Tak boleh. Dia kena bapak tu. Kalau kita nak, kalau tak habis kita jawab. Gamak pun belah sungguh lagi. Kalau kita nak buat juga, kalau kita lah nak buat juga, kita boleh macam tadi, macam korban tadi ni. Nah lah ambil duit hang 2,000, hampir beli kambing. Kita sedekah duit kat menantu kita laki-laki ni lah. Sedekah duit kat menantu kita laki-laki ni, hampir beli kambing. Buat. Lagu tu betul. Ataupun ni kambing pok ada, ayah ada belah kambing, ambil kan kambing ni kat hang. Sedekah kambing tu kat dia. Dia ambil kambing tu, dia buat akikah untuk anak dia. Boleh. Tok Wan jangan kalut. Tok jangan kalut. Ini yang anak kita. Hang dah beranak lama dah duduk ni dia. Dah ada. Kadang Tok Wan dia kalut. Tak boleh. Tok dia kalut. Ini hak menantu kita. Kita kena hormati hak dia. Ada. Kadang-kadang bila buat kena kekos semua siap tau. Semua dia beli apa semua. Dia kata kat menantu dia hak jantan ni, beli gula sudahlah. Loh. Dia buat kekos gula. Beli gula sudahlah. Semua ayah beli dah. Tak boleh. Kalau nak kita bagi duit tu pada dia, sedekah pada dia, mana hampirlah buatlah, ayah bagi duit kat hang. Jangan kita pandai-pandai tu buat akikah. Bukan hak kita. Zaman kita beranak dah habis tu oi. Tamat dah cerita. Ini zaman orang lain pula. Ni duk galak sangat. Habis cerita. Ni tok hak baru-baru nak jadi tok ni, jangan duk cewi sangat ni kena habaq. Sama juga selalu fitrah. Anak dia bercerai. Anak dia bercerai selalunya. Menantu dia hak jantan ni pilah duk kat mana pun, dia pun tak tahu. Pilah menikah lain duk mana apa semua. Jadi cucu duk dengan dia. Faham tak? Dia belalah cucu ni. Bila mari raya nak kena bayar fitrah tau. Nak bayar fitrah.
Tak apalah, kira dia bayar tak bayar satu. Aku bayar dia pindah. Tak boleh. Bukan anak hang. Tak boleh. Betul cucu kita. Kita tak boleh. Pasal bapak dia tak ada. Kalau kita nak bayar boleh, kita kena minta izin kat dia. Kita kena hormati bapak dia. Kita kena minta izin kat dia. Telefon kat dia ni, Mamat, anak hang ni, mak bayarlah fitrah boleh tak? Mak tolong bayar. Aku kata ikut suka mak, tak apa. Aku kata jangan, saya ada. Tak boleh. Yang ketegak tak boleh. Kita hormati anak orang. Walaupun cucu kita, tapi anak orang. Sekejap dia kata, Ustaz, kadang dia tanya, dia tu bukannya peduli apa. Sekejap kalau dia tak bayar lagi macam mana? Ni jadi tak cakap dengan menantu cerai ke dah? Betul. Kalau dia tak bayar lagi macam mana? Jadi macam mana lagi apa semua? Kalau tak bayar, ini bukan dosa anak, dosa bapak. Ada? Ini dosa bapak tak bayar fitrah pada anak bertanggungan. Bukan dosa anak. Ada? Saya nak faham. Tak boleh kita pandai-pandai pergi bayar. Dua fitrah dengan akikah tadi. Tak boleh. Haram. Kalau nak macam tu, kena telefon kat dia, kena jumpa dia, ataupun apa-apa, mak bayarlah fitrah untuk nahan tahun ni, boleh ke tak boleh ni? Kena minta izin. Kalau dia kata izin, setengah orang dia tak izin tau. Aku ada pasal apa orang lain nak kalut bayar. Ada? Tak izin. Sama juga dengan akikah. Contohnya nak balik soalan akak kita tanya tadi ni. Kita ni tahulah pak kita ni susah dulu duk panjat petai je. Duk motong getah je. Anak pun menderek dengan bulu anak ramai 10 orang. Mana nak buat akikah anak? Tak buat lah. Kita tahu kita ni tak dibuat akikah lagi. Tak? Kita ni tak buat akikah lagi. Mak kita, ayah kita pun cerita, hang tu aku tak buat akikah, nak buat zaman dulu susah. Tiba-tiba kita nak buat korban. Kita nak buat korban. Boleh, tak ada masalah, kerana akikah ibadah lain, korban ibadah lain. Boleh. Boleh tak saya nak buat akikah untuk diri saya? Yang tu boleh. Kalau kita nak buat, sebab mak kita pun beritahu, ayah pun kita ayah tak payahlah tak buat akikah untuk hampa dulu, anak ramai apa semua. Jadi sampai besar ni kita dah balik dah, kita boleh pilih kita nak buat akikah ataupun nak buat korban. Tetapi yang lebih baik kita buat korban. Sebab ada lagi badak boleh buat korban. Kalau dia tak puas hati nak buat akikah juga, boleh dia buat untuk diri dia. Tapi kalau nak buat pilihan, yang mana satu ustaz, saya nak buat korban ke buat akikah? Buatlah korban. Boleh soalan pendek saya jawab panjang dia. Boleh. Tu orang tu tanya, kalau tanya boleh panjang lagi terdapat. Ya, soalan tadi. Nak buat akikah untuk anak lelaki. Cucu. Anak kita kahwin dapat anak, cuculah. Seolah macam tadi juga sebenarnya. Anak kita tak mampu buat akikah. Lepas tu kita dah buat akikah. Nak buat akikah untuk cucu kita lah kan? Tak boleh. Kecuali kita kena minta izin kat dia. Ataupun macam ni lah. Bagi duit kat dia ni, mak bagi duit. Macam ni, mak bagi duit. Pergilah beli kambing. Buat akikah. Tu boleh. Dia kata bukan tak boleh ustaz, saya bagi 2,000. Lagi dia tak buat akikah, dia petala kot lain pula. Budak tu boleh harap. Kadang-kadang macam tu, betul tak? Gitu. Tak boleh. Dia kita kena hormati sebab bukan anak kita, dia cucu kita. Kalau dia setuju. Dia kisah nak pergi bule kat tu. Ada. Kalau dia setuju macam tadi lah. Macam tadi. Maksudnya kita bagi duit kat dia, nah duit, pergi beli kambing. Maknanya kita sedekah duit pada dia. Kita boleh sedekah pada siapa. Dan kita tak boleh buat akikah dah. Kalau kita tak ada anak, tak boleh buat akikah dah. Kalau tua-tua nak buat akikah, tak boleh dah. Kalau nak juga, kena menikah lain pergi beranak pula. Marah pula tu, mana lelaki kan. Gitu. Kalau nak, macam tadi, bagi duit pada dia, sedekah pada dia, minta dia buat. Boleh nak? Ya?
Dia pahala akikah ni untuk ayah. Allah bagi untuk ayah. Kalau isteri pun macam tadilah, macam tu juga. Siapa-siapa pun macam tu juga. Bagi duit kat suami, nah saya sedekah kat abang, rampilah nak buat akikah ke apa semua boleh. Tapi isteri nak buat tak boleh. Sebab yang ni pahala tu Allah bagi pada orang yang dapat anak, suami, bapa, wali. Tak ada. Isteri tak boleh. Itu. Sembelih boleh. Macam itu tadi. Jangan melarat nak buat akikah pula. Ya. Macam tadi. Kena pergi minta maaf kat suami dia. Kat bapa dia minta maaf lah. Mak pergi tolong buat. Mak pun dulu jahil. Tak mengaji. Kena pergi jumpa dia. Kita pergi rampas hak dia. Betul tak? Kita pergi rampas kat dia. Minta maaf lah. Hari ni bumak dengar. Kena pergi habak kat dia. Kita pergi rampas hak dia. Mungkin dia kecil hati. Kadang-kadang kan. Kita tak tahu hati orang macam mana. Nanti kita duduk rumah duduk je. Akikah semua dia susun. Dia jadi macam tunggu. Duduk je. Sebentar lah aku miskin. Allah bagi pahala akikah tu pada dia tau. Cuba-cuba tiba-tiba kita pergi rampas hak akikah hak dia. Salah tau. Kejam punya tok. Jadi kalau dia buat dia, pergi jumpa dia, minta maaf lah. Kalau dia itu tidak pun nak buat lain, bagi duit terubat kali lagi. Wallahu alam. Ya. Ya. Bak apa? Kut dia tak puas hati bak kut lagi. Kalau curutan macam mana? Saya halalkan. Dia halal. Lepas tu nanti dia kena bayar tak? Dah halal bayar pasal apa? Ya. Nampak ada bercelaru kat situ. Saya terima duit banyak ni dan saya akan berjanji bayar hutang sampai habis. Dan kawan satu lagi kata saya halalkan. Bila halal tak payah bayar lah. Saya halalkan, tiba-tiba minta balik. Sebab tu macam mana nak abang? Dia benda yang tak kena ni tau. Kita ejen nak beri kena, dia tak boleh nak kena. Ada. Dia kata saya macam mana? Saya macam mana baca lafaz tadi derai ke? Nama sekian, menerima cash sebanyak 3,000 secara hutang dan berjanji bayar sampai habis dekat tu. Kawan tu kata apa pula? Kawan yang lain, saya halalkan terima duit tadi. Dah halal? Tak payah bayar. Sebab tu lafaz tu tak betul. Tak ada. Lafaz tu pun tak betul juga. Dia cerita dia tu sama ikut lah senang. Payah kan saya nak jawab. Simpan dekat bank, simpan bawah pantai, simpan apa semua. Sebab dia tak ada manfaat apa-apa. Tak ada apa-apa. Keuntungan tak ada. Selamat tak ada. Apa dia? Macam mana? Kalau tengah main tak boleh stop. Itulah saya kata perhabis hak tu sudahlah. Ada. Bolehlah nak stop tapi kena clear semua lah kan. Gitu. Perhabis hak tu nanti simpan kat tabung haji ke, simpan kat bank muamalat ke, simpan kat bank Islam ke. Kata saya ni ustaz pantang tengok duit. Itu je lah. Boleh wallahu a'lam. Tak ada kot. Dia sekadar tu dulu. Tengok ada lagi ni tu. Ya tak apa. Last Ya.
Okey. Kalau sekiranya budak talib bapa dia dah meninggal, siapa yang layak dia Tok Wan? Baru balik kat Tok Wan. Nah. Kalau bapa dia tak ada, baru pergi kat Tok Wan. Faham? Nah gitu. Kalau Tok Wan tak ada, pergi pada Tok Nek lagi atas tu. Itu. Sebab Tok Wan ni dia macam bapa juga. Dia panggil bapa yang tertua. Sebab tu bahasa orang putih dia panggil apa? Grandfather. Ada, bapa juga. Jadi oleh kerana ada bapa ni, kalau tak ada bapa dia akan pergi pada Tok Wan. Boleh ya? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih banyak soalan. InsyaAllah kita jumpa. Ada lagi? Tak faham kan? Ya. Tak dengar. Derah lagi. Macam mana dengar? Tak dengar lah. Tak dengar. Ya. Buat apa? Suami dia meninggal, dia buat kekah untuk anak dia. Dah Tok Wan. Balik pada Tok Wan. Nah? Isteri dia buat dah. Dah buat dah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah. Nak buat silap dulu. Dah buat dah. Macam kes tadi lah kan. Kalau kita mengaji, ada kesilapan, mudah-mudahan Allah ampun. Ada. Dia bezanya kalau orang tak mengaji duduk dalam silap. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah, amalan salihah, sa'adatan darain, husnul khawatim, tuqar rizqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.